Ibu saudara kepada mangsa dua beranak yang mati dibunuh di kampung sekolah juru Pulau Pinang menyifatkan perbuatan suspek terlalu kejam dan tidak berhati perut. Sarah Hamid, 76 tahun berkata, mangsa seorang yang sangat disenangi dan tidak pernah bercerita tentang masalah peribadi atau menerima sebarang ancaman. Katanya kali terakhir dia bertemu anak saudaranya itu adalah ketika sambutan Aidilfitri lalu apabila mangsa pulang ke kampung dan sempat berkumpul bersama keluarga. Menurut Sarah, dia hanya mengetahui kejadian menyayat hati itu malam tadi selepas dimaklumkan oleh ahli keluarga lain. Terkejut pasal dia tak pernah dengar macam tu. Dia apa baik, dia tak ada lah. Tak ada macam nak sombong lah kan. Nak jadi macam mana, nasib lah buat Tuhan dah letak dah. Dia nak jadi lagu tu lah tu. Tak boleh lari. Tapi kesian lah kan, nak makan. Sarah turut memberitahu mangsa sebelum ini tinggal bersama cucu saudaranya yang dijaganya sejak kecil selepas kematian ibu. Bercerita lanjut, Sarah sebaik mendapat berita mengenai kejadian itu, ahli keluarga terus bergegas ke lokasi namun tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah oleh pihak polis. Sarah berharap pihak berkuasa dapat menjalankan siasatan secara telus membawa keadilan kepada keluarga mangsa. Tak kuasa lah no. Apa-apa. Mereka terbaik. Tak elok. Orang kuasa ada. Ambil lah tindakan. Kita pun macam tu lah ke. Siapa apa kan. Jenazah mangsa dua beranak itu akan dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Al-Ma'rif Jeneri sebaik urusan bedah siasat selesai.